Boleh ke time diet ni kita makan kuih muih kalau nak kuruskan badan di hari raya ni? Mestilah boleh. Tapi kenapa ramai orang kata kalau makan kuih muih ni boleh menggemukkan badan kita? Sebenarnya kuih tak menggemukkan badan anda. Kuih kebanyakan buat daripada gulanya tinggi. So boleh je ambil, cuma jangan banyak sangat sebab gula dia tinggi. Saya sarankan pada hari raya ni kalau you nak rasa lebih kenyang, makanlah makanan macam ayam, ikan ataupun daging. You guys nak fulfilling rasa badan tu, cari makanan yang mengenyangkan seperti makanan tinggi dengan protein. Bila you kenyang, you tak akan senang makan banyak. Bila you berlaku, you tak akan rasa craving nak makan apa sangat. Tapi kalau terasa nak craving juga makan kuih, makan je. Cuma jangan banyak sangat. Now, apa saya sarankan anda semua buat pada hari raya ni, kalau you guys teringin nak makan karbohidrat, cari kompleks karbohidrat. Contoh, ubi keledek, ubi kentang, ubi kayu, ketupat, nasi. Ini adalah kompleks karbohidrat yang rendah dengan gula. Dia akan bawa you kenyang lebih lama supaya tak senang makan banyak sangat. Simple-simple kas macam kuih muih ni, boleh je makan tapi jangan terlalu banyak sebab yes, kebanyakan kuih muih ni kalorinya sangat-sangat tinggi. So dia mengganggu lah sikit kalau dah masa anda nak turunkan berat badan. Bukan tak boleh makan, boleh je, cuma jangan terlalu banyak. Anda nak tak saya kongsikan tip macam mana nak makan kuih muih sambil tu bergembira dengan karbohidrat di hari raya ni? Kalau nak, komen kat bawah buffet. Nanti saya kongsikan dah cara saya makan buffet di hari raya untuk bantu saya fitkan badan saya. Tapi hari raya ni sekejap je guys, tak lama. Apa salahnya kalau 2 ke 3 hari pertama raya ni anda terlebih makan sikit sebab berseronok dengan keluarga untuk hari raya. Tak ada masalah pun sebab 2-3 hari terlebih makan takkan buat you gemuk. Dan follow saya kalau anda betul serius nak kuruskan badan dan habiskan berbuncit selepas hari raya ni.